Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan. Saya ada dua soalan tambahan. Soalan pertama ni ada dua rangkai. Rangkai yang pertama saya ingin tahu daripada kerajaan, apabila berlaku pemisahan kuasa antara Peguam Negara dan Pendakwa Raya kelak, adakah Peguam Negara akan menjadi anggota pentadbiran? Maksudnya menghadiri mesyuarat kabinet dan juga menghadiri parlimen sebagai anggota pentadbiran dalam parlimen. Pertama. Yang kedua, setelah berlaku pemisahan ini juga saya nak tahu di mana kedudukan Peguam Cara Negara ataupun Solicitor General yang mengendalikan kes-kes sivil bagi pihak kerajaan. Adakah dia duduk bawah Peguam Negara ataupun duduk di bawah Pendakwa Raya? Soalan yang kedua Yang Berhormat Tan Sri, sejujurnya saya cukup teruja dengan pendirian dan juga ketegasan Yang Berhormat Menteri Undang-Undang kita ni berhubung dengan integriti institusi Peguam Negara dan juga institusi kehakiman itu sendiri. Saya masih ingat pada tahun 2021 Yang Berhormat Menteri pada masa itu jadi Timbalan Speaker mengeluarkan satu kenyataan tubuh RCI untuk bawa perubahan kepada pejabat Peguam Negara, kata Azalina, pada 23 Julai 2021. Setelah menjadi menteri pula pada 20 Februari tahun 2023, sekali lagi Yang Berhormat Menteri mengeluarkan kenyataan kerajaan akan tubuh RCI, teliti isu integriti kebebasan institusi kehakiman. Saya ucapkan tahniah. Cuma saya nak tanya sekarang ni, setelah Yang Berhormat menjadi Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi hampir 3 tahun, soalan saya semudah saya, adakah kerajaan ataupun Yang Berhormat sendiri bercadang ataupun mencadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan satu RCI yang menyentuh isu integriti khusus dalam Jabatan Peguam Negara, iaitu berkaitan, yang pertamanya berkaitan dengan tindakan menyorok addendum yang telah dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 kepada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, sehingga Mahkamah Persekutuan telah mengesahkan bahawa titah addendum wujud, sedangkan sebelum daripada itu Peguam Negara menyembunyikan addendum ini. Dan yang keduanya, satu juga melibatkan Peguam Negara berikutan bocornya satu minit mesyuarat Suruhanjaya Pelantikan Hakim JAC yang bertarikh 16 Mei 2025, yang dengan jelas dalam minit ini menyatakan bahawa mantan Ketua Hakim Negara beritahu dalam mesyuarat ini Peguam Negara tidak